motosikal pun ada buat salah. Semua orang buat salah, you kasih charge, tangkap dan kasih charge dia lah. Tapi yang perkara yang kita bawa ni, yang kita minta batalkan itu saman, ialah macam saya cakap tadi lah. Ini bodoh ni orang dia punya otak dia bukan sini tau. Dia punya otak dekat dia punya buntut. Memang bodoh ni orang. Dia cakap macam orang gila tau. Ada some wiring problem lah. So saya tak mau buat video untuk ni orang sampai sudah 7-8 minit sekarang. So pada saya pemandu lori semua, jangan layan ini orang lah. Walaupun dia panggil orang gangster, kurang ajar, bawa di fast lane, ugut lah, tak bertamadun lah. Dia yang tak bertamadun. Tak tahulah, dia kata dia sekolah cikgu. Pada saya dia ini bukan cikgu lah. Tak tahu apa dia buat lah, apa dia punya pekerjaan pun kita tak tahu. Okey, sekian, terima kasih. Jangan